بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Okey, hadirin-hadirin semua sekalian. Okey, hari ini kita mengupas tentang surah yang ke-104 Al-Humazah. Okey, dalam Al-Quran mempunyai 114 surah. So surah Al-Humazah adalah berkaitan dengan pengumpat. Maka Allah Ta'ala benci kepada orang mengumpat. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji, yang mana yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Jadinya dia mengumpulkan harta, berulang-ulang menghitung kekayaannya tanpa ingat akan Allah yang Maha Kaya. Okey, dan seterusnya ia menyangka bahawa dia juga dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Jadinya harta yang kita ada sebenarnya pertama adalah untuk kita bawa kepada akhirat. Harta yang kita ada digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk berzakat, digunakan untuk kita beri kepada hak-hak yang sepatut menerimanya. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah, yang mana orang ni dia suka mengumpulkan harta tapi dalam pada masa sama mengumpat-ngumpat, mengeji-ngeji, mengutuk-ngutuk dosa ni. Dan apa jalan kau dapat mengetahui apa dia Hutamah tu? Al-Hutamah ialah api yang Allah nyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu duduk rapat atas mereka. Maksudnya panas, hidupnya panas. Api neraka itu panas. Bukan saja nak tunggu ke alam barzah atau alam akhirat, tapi kat dunia pun hidupnya panas. Kebahang dengan buta dengan dunia. Mereka terikat situ pada batang-batang palang yang melintang panjangnya. Sesungguhnya kesimpulannya, jangan mengumpat. Ada harta banyak, jangan lupa bersedekah, jangan lupa buat donation ataupun berzakat untuk negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.